Okay guys, welcome back to my channel. Hari ni hari yang begitu panas. So aku tengah panaskan enjin. Macam biasa, ini aku kan, hari-hari terakhir Ramadan ni dia nak cari barang sikit. Katanya nak cari baju. Aku tak tahu berapa banyak baju, tapi jomlah kita layan. Dekat rumah mak aku ni geng, aku terpaksa panaskan kereta dulu, bagi dia kurang bahang dulu kan. Untuk kali ni aku bawa Beza aku lah. Okay, aku bawa Beza. Sebab Peugeot tu aku rasa macam tak berapa nak yakin. Aku tak sempat nak servis, tak sempat nak check apa semua. So aku bawa Beza sebab aku busy kerja tau. Aku OT siang malam kan, aku kerja pagi, malam aku OT. So aku balik pukul 2-3 pagi. So aku nak pergi servis Peugeot tu, bawah tu ada bengkel. Tapi bengkel tu selalu penuh, sentiasa penuh. So nak tak nak, yang ini aku siap dulu. So aku bawa dia lah. Balik raya nanti insyaAllah ada rezeki, ada masa ke lapang, barulah aku settlekan Peugeot tu. So ni dah, panaskan dulu. Okay, sebab kita parking tepi jalan tau. Memang macam ni lah kan, orang semua parking tepi jalan macam ni. So aku pun terpaksa lah panaskan kat sini dulu, bagi dia reda. Dan ambil bini aku kat sana. So sekarang ni nak pergi ambil bini aku lah kat ujung ni kan. Macam biasalah, dia tak nak kena panas. So aku pergilah ambil dia dulu. Nanti kita settlekan kan. Kita masuk dalam rumah. Panas lah. Cek baju yang. Cek baju le. So kita dah sampai. Ampang-ampang yang berjadi. Sana lah. Ha. Kalau Starbucks lapar lah. Lama tak sentuh Starbucks. Burger King. Oh my god. Kenapalah kat baju budak ni. Budak Nana. Baca token kereta kunci. Token kereta. Ya, kunci lambat sangkut. Ramai manusia dalam ni. Ini kawasan yang tak ramai. Untuk orang tengah membayar. Pasal belum puasa. Dekat FOS tenang sikit kan. Bini aku kalau cek baju berdesuk gitu. Tak ada. Sombong. Dia laju. Tapi nak baju dia nak pilih tu sangat susah. Tak tahu macam mana. Dia follow di belakang. Bagi BO tadi masuk, crowded gila, tak jumpa baju yang dia nak. Kat sini pun tak jumpa. Tengok kejap lagi. Yang dah last day ni, ada baju dia tapi dia tak banyak yang dapat. So sebelum ni dia beli.
Tengok kan, bini aku layan brand apa? Mata. Dia on je mana-mana brand. Janji yang sedap dipijak, yang cantik kat mata. Tengok. Bukan susah pun. Yang penting dia nak bag dia ori je. Yang benda-benda yang untuk pakai lama. Kalau sekat kasutnya memang macam pijak-pijak ni, baju seluar ke apa, dia tak heran. Dia tak nak brand pun, janji cantik je. Ada yang? Nak tunggu. Nak tengok apa style. Tengok bini aku kat dalam kan, potong rambut. So, aku kena bawa diri. Sabar menghadapi dugaan. Baru ingat nak basuh kereta kan, tapi hujan kan, aku vacuum lah. Kereta dah macam bangkai. 4 bulan aku tak basuh-basuh. Biasa basuh sendiri, tapi kali ni kan nak vacuum ni aku malas betul. Sebab nak kena terek-terek vacuum. So hantar kedai lah vacuum. Lepas tu dia boleh marah-marah lah aku. Tapi tak apa, janji dia vacuum. So barulah okey sikit kan. Dah bersih sikit. Kalau tak tu bawah ni kan, punyalah, orang kata kotor gila. Okay, sudah vacuum okey lah. Basuh kereta, aku memang basuh. Aku suka basuh sendiri sebab dia lebih bersih lah. Dan aku detail sebab aku siap sekali kilat-kilat dashboard. Tapi kereta ni aku rasa dah hampir 6-7 bulan aku memang tak basuh. Aku baru teringat 6-7 bulan. Dan aku tak kilatkan ni. Biasa aku akan letaklah polish kan, bagi dia kilat. Okay, sebab kereta ni parking panas. Kereta aku yang lagi satu tu memang parking dekat berbumbung. So yang ni dah vacuum ni senang lah kan. Dia yang nak vacuum ni susah kan. Dia nak kena pakai vacuum yang heavy duty tu. Nak pula rumah aku tu yelah rumah apartment kan. Okay, rumah macam apartment. So bila aku nak buat vacuum tu, mana pula pointnya kan. Kalau aku pakai yang bateri tu pun macam cepat rosak. Aku beli, lepas tu dah rosak. Beli dah rosak, macam tak baloi. Kadang-kadang tak pakai pun sebab aku sibuk. So aku lebih pada nak vacuum. Untuk basuh memang aku suka basuh sendiri. Kereta aku alhamdulillah kan, setakat ni masih lagi nampak cantik. Cuma berabuk sikit sebab apa, kucing aku ada kat dalam. Alright, so itu sahaja geng untuk video kali ni. Bini aku macam biasa, dia tengah dekat salon. So aku tak tahu nak buat apa. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. So itulah dia geng. Thank you guys for watching. Okay, kita jumpa di video akan datang. Lepas ni aku rasa macam nak buat video makan lah geng. Okay, see you. Jangan lupa subscribe aku geng. Thank you so much. Assalamualaikum. Urale. Bye bye.